pagi. Salam Hari Raya Aidil Adha, Aidil Fitri, Aidil apa-apa Aidil. Lintas langsung di PD Waterfront. Kita beraya di PD. Kita tidak beraya di kampung, kita beraya di PD. Kelanggar pula aku. Ke mana kita nak gerak? Bergerak. Kita nak pergi Zeus dulu. Bawah laut. Sekiranya. Wah. Hah? Sir. Kau nak pergi sekarang ke? Kita balik. Mana aku punya Arifah? Aisyah kan double espresso. Tak apa. Mana mineral kat sini? Tempat ni cantik tapi panas. So kalau korang nak setakat duduk, ambil gambar je, betul bangun. Panas. Tak rasa aircon. Adik minum air apa tadi? Mana tak minum air apa? Oh, Ana minum air. Minum air tu. Raya minum air apa? Mana tak minum air, makan aiskrim. Raya makan aiskrim? Tu je? Lapar lah. Lapar kan? Jom lah. Tapi kedai apa makan? Makan dia cari kat sini. Kita cari nasi. Bye-bye. Mana Mami? Now we're heading to Warung Salai. Jadi kita sudah sampai di tempat nak lunch di Warung Salai. Sedap ke tidak Salai kau? Let's go. Dengar cerita orang Anya. Tapi kita bukan kat Kelantan. Anya adik dalam hati, abe janji saya kadik siapa mati, abe janji. Minta Buat konten tu seorang-seorang nyanyi macam ambil part ni faham kan? Biar mu jadi Adil. Habis ni lah jadi lagu tema kita lah untuk raya ni. kita kan Tak, yang kau buat tu betul lah. Kita bayar pakai cup. Lepas tu nanti refill lah sini. Amboi. Yang tengah tu ada apa? Nasi. Nasi ayam amboi. Let's go. Ni anggur. Nak beli jam pun tak kerti. Ini serius. Air pun tak kerti dulu. This is seafood salad. Makan everyone. Sedap punya lagi. Nasib baik kita orang cepat. Nampak tu? Ramai dah. Kita orang memang barokah people. Awak dah beli apa? Kita nak pergi ke Tisel, tapi nak singgah kedai kejap. Overall warung tadi tu asyik-asyik je. Nak beli cepat nak goreng. Tahu Eco Shop. Kenapa? Nak beli kain-kain lap. Kain-kain lap je. Kalau tak dapat pergi? Benda-benda yang kalau tak dapat pergi apa? Rindu. Weh, aku tak pernah dengar cakap rindu anak-anak mak. Dia rindu mesti DIY. Tu cakap kan. Pasal saya cakap lah dah mak cukup shopping cukup. Tak ada aku kau tak nampak kedai DIY, kau tak pergi aku rindu. Terkejut kita orang. Dalam banyak-banyak rindu, kenapa rindu
Eco Shop. Lagi depan lagi tu Ni. Pantai Tanjung Biru. Pistol. Pistol. Kenapa dalam Pistol. Yeay. Dah sampai. Nah, ni. mahal dia makanan tu. Bagus tu. Ni sini tepi ni ke parking ni? Ada laju sikit. Ni kan Thomas kan. Best eh? Ya, Thomas ni best. Susah pula buat gitu kan. Kalau malam buat keluar nanti termasuk aman. Satu man. Kalau boleh RM30 satu malam. Satu hari lah kiranya. Kalau kau keluar ke, kau apa ke, kau memang parking situ tapi dia tak ada parking bumbung. Dia tak ada bumbung. Jadi kau kena hadap je lah. Parking ini dengan tabahnya. Ni apa? Let's go. Tak dapat full view. Tak dapat view ni. Penuh. Dapat garden view je. Tahu mana lah rupa garden view tu. Assalamualaikum. Itu nak garden tu. Mana garden? Bumbung aja. Okay. Oh, tak ada bathtub. Sorry, tak ada bathtub guys. Let's go to the beach. Oh ni besok fresh. Breakfast itu. Ada movie room, convenience shop. Oh, ada lah. Ha? Arcade pun ada. Lego playroom pun ada. Ada karaoke. Gym. Kita pusing dulu lah. Kita pusing dulu. Kita tunggu pergi ni. Oh, ni movie. Ada movie Under the Star. Setiap hari ke Weekend. Jom pergi ke tempat tu lah. Asyuk pelakon ke? Pelampung? Tak tahu, Asyu tak tahu. Tadi tu lagi kedai. Oh, kedai tu. Ha. Kita tengok. Ni macam tempat kalau ada apa? Trik-trik company ke. Wah, ni apa ni? Oh, bar. Bak. 2 meter tau kolam dia. Kolam dia 2 meter. Ni ada ni dia punya tarikan. Dia building tua lah tapi okey je. Fasiliti dia. Tutup mata jangan buka Boleh gerak ke? Boleh? Wah, mana dia tahu? Tak, jom ada kita lawan. Kita apa yang di tempat main? Ni tempat rabbit ni tu. Tempat aunap. Bak. Ada kalau tutup tu. Ada. Rabbit. Pet garden lah. Kuat ke dia punya ombak sini? Takut lah aku. Boleh ke mana? Macam takut je dia punya ombak. Belum boleh. Ya, awak sangat. Dia macam mana? Sewa dekat F&B, dekat restoran. Oh, restoran tu sewa kat situ. Ya Lepas tu, betul. dia macam mana? Sewa macam kalau nak sewa. Saya tak pasti. Kalau nak sewa untuk malam terus boleh ke? Ha? Macam contoh petang ni pergi nak sewa untuk malam. Boleh, tak ada masalah. Oh. Ke boleh ni pakai nombor telefonnya? Pakai Pakai nombor telefon ni pun boleh. Dia direct kat F&B. takutnya. Kau tengok tak ombak dia? Takut dah. Ha? Boleh boleh ikut sendiri. Tapi hijau lah. Kita menapak di sini. Sementara dia punya ombak tu masih kuat lagi. Takutlah nak turun.
kotor ni. Tak ada kotor. Oh my god! Dia nak mandi laut, dia takut. Mana rupa aku tu? Okey ke tidak? Kau tahu apa titik terendah dekatnya? Titik terendah kau mandi laut umum macam ni, kaki krem. Kaki krem. Dulu-dulu tak macam ni. Apa ni? Aku dah tak nak basah dah sebenarnya. Kau mana rupa? Ya. Gitu rupanya. Rupa misi X-ray. Cakap tunjuk-tunjuk kita kecil. Dia nak cakap dengan awak lah, Dek. Adik tengok. Rumah dengan kakak. Oh. Ya. Bantu. Saya tanya. Besarnya kau. Macam rumah-rumah ni lah. Townhouse. Townhouse. Sudah kali tu. Walaupun 2 kali krem, makeup hilang, tapi puas lah mandi kat sini. Cantiknya view dia. Dapat tadi. Dapat sunset. Marilah pulang. Marilah pulang. Mari berdendang, mari berdendang. Ten, pusing-pusing kita nak nampak lift ni. Kalau tak nampak hotel macam ni terbalik sini. Ada bayang. Di dalam. Dalam. Dalam masuk. Dalam eh? Dalam gila weh. Dalam. Ni buat apa, Bek? Cepat. Mana ni lah. Apa tu? Berenang kat Mama. Boleh? Dalam. Boleh bernafas tak? Nafas tak? Besar kau lama, besar. Besar dan dalam. Lepas tu happening gila. For dinner. Satu. Ini aku rasa muka aku tak sesuai. Dindins. Dinner. Kita makan dekat sini. Tak macam fresh tu kosong. Tak lah dia. Fresh sikit lah. Tak macam fresh langsung. How dare you do that? How dinner dekat kat sini je, malas nak keluar. Oh, chili padi, fried rice. Chili padi fried rice with chamomile. Ni apa? Mix juice. Watermelon. Milo. Walaupun sebenarnya tak berbalik untuk order air dekat kecil kan. Dekat hotel. Tapi macam tak apalah. Sometimes time So let me have. Tak. Tu nak makan. Baru sampai tu. Tak bad. Tak bad. Pedah-pedah. Mama gut dah aku malam ni.
Tukar bateri. Selamat pagi, terima kasih Pampers. Selamat pagi daripada ruang belakang. Oh dekatnya no. Diesel. Malam tadi panas. Ni siang ni sejuk pula. Siang pula pagi ni sejuk pula. Kita nak break. Bang, lama kau terbangun. Aku ni jagung kat mana? Rupanya bilik aku tak ada breakfast. Rupanya bilik tak ada breakfast. Jadi kita tengok apa yang ada. Salad. Like this. My favourite. Oh, sausage dia putih. Nasi lemak. Oh my god. Sausage. Goreng eh? Kau dalam duduk budak ni. So harga breakfast dia 40 ringgit. Terus sikit dek. Sedap untuk relax dulu. Baru nak pergi swimming ke apa. Buah. Roti canai telur goreng. Yang memang kalau berbaloi. tak pening lah. Kita sudah settle breakfast. Sekarang kita menuju ke pantai semula. Cik lah dia. Dia tengah heavy. Ya. Bulung tatak tua hinggap di jendela sepanjang perjalanan Dah kenapa yang tu nangis? Okey, adik boleh mandi sini kan? Okey. Ya Allah. Betul lah awak ni dipegang sikit. Dia kalau suruh seorang dia tak nak kan. Oh. Jangan lepaskan saya, dia kata. Nael, ni nak Pandailah. Tapi dia menggeletar badan dia ni. Dia rasa jauh. Tadi semalam malam. Hari ni siang kita datang. Nak try tapi ni dalamnya. Kalau kau tak boleh, jangan. Macam aku, kita duduk sini. Macam tu. Masak untuk cekut. So far best. Yang nak kata keras tak keras tu memang keras lah. Ni keras Tapi best. Kolam best. Cuma dia punya macam batu-batu yang tempat jalan tu kan. Yang tempat jalan dia tu bau hancing. Tapi kolam semua okey. Beach pun okey. Cuma aku lagi suka Blue Lagoon punya beach. Blue Lagoon punya beach lagi cantik. Sebab Blue Lagoon dia punya pantai tu macam besar sikit. Pantai Blue Lagoon tu dia luas sikit. Lepas tu kau turun ke bawah, dia cantik. Macam tu.
It is so beautiful nowadays, you know. Nampak? So, bagi aku Tissel ni dia patut pergi. Let's go. Itu saja vlog Tissel pada kali ini. I would proudly say I rate 7/10. Sebab semua okey. Semua chill. Tempat the best. Fun. Ya. Yang sebab aku pun spend time dekat laut tu lama betul. Laut lama, kolam lama. Saja untuk vlog trip kali ni di Tissel Port Dickson. InsyaAllah kita akan jumpa di vlog seterusnya. See you later, alligator. Bye.